Korang bayar loan rumah setiap bulan, tapi korang tahu tak berapa interest rate yang sekarang bank tengah charge korang? Mungkin ada yang tahu, tapi secara realitinya kebanyakan kita bayar pinjaman ialah secara autopilot. Sampai hujung bulan, masuk saja gaji, kita just bayar buta-buta. Baru-baru ni ada seorang customer, dia cakap yang rate loan rumah dia dah melambung sehingga 5.8%. Wow, tingginya. Secara logiknya, kenapa ramai yang biarkan sahaja begitu dan tak ambil tahu tentang rate mereka? Mungkin ramai yang penat bekerja dan setiap hari banyak benda yang nak face kan. So, dah penat sangat. So, mereka ambil jalan mudah, iaitu bayar sahaja. Atau dalam subconscious kita rasa yang bank ni akan call kita bila rate kita mahal. Realitinya benda ni tak mungkin berlaku. Soalannya, satu, sanggupkah korang biarkan rate yang tinggi ni berjalan selama 30 tahun? Kedua, bila korang dah tahu rate korang memang tinggi, sanggup tak korang guna duit gaji korang untuk bayar faedah semata-mata dan biarkan duit tu lebu macam tu sahaja? Kalau jawapan dari kedua-dua soalan ialah tak sanggup, maka korang kena buat sesuatu. Satu, semak kadar faedah loan rumah korang. Korang boleh buat benda ni melalui online banking. Kalau tak ada online banking, korang boleh call customer service bank untuk tanya berapa kadar faedah korang. Kedua, kalau rate tu tinggi, korang boleh tengok ada tak peluang untuk refinance rumah dan mendapat kadar faedah yang lebih rendah. Ada macam-macam cara untuk buat refinance. Tapi yang paling penting, korang kena semak dulu kelayakan, ya. Bukan semua orang boleh buat refinance. Kalau korang nak buat refinance, boleh message Melissa dulu. Kelebihan refinance rumah ni banyak. Korang boleh rendahkan interest, korang boleh rendahkan komitmen bulanan, korang boleh dapat duit cash daripada refinance rumah, dan alang-alang dah buat refinance tu, korang boleh tukar package pinjaman rumah korang. Kalau korang nak Melissa bimbing, boleh DM dan message Melissa. Melissa akan tolong semakkan dulu.